Dan hai semua, hari ini saya ingin kongsikan tentang satu topik yang sangat relevan dalam kehidupan moden kita, terutamanya dalam dunia fashion yang semakin berkembang pesat. Topik ini berkaitan dengan tabaruj dalam berpakaian dan bagaimana ia boleh memberikan cabaran kepada maruah dan keimanan wanita muslimah di zaman sekarang. Fashion kini bukan hanya sekadar soal gaya atau trend, tetapi telah menjadi sebahagian daripada identiti diri seseorang. Namun, dalam usaha untuk mengikuti perkembangan fashion, kita kadang-kadang terlepas pandang batasan yang ditetapkan oleh agama. Tabaruj merujuk kepada pakaian yang menonjolkan tubuh badan dengan cara yang berlebihan, seperti pakaian yang ketat, yang nipis atau terdedah dan yang boleh menarik perhatian orang lain. Dalam Islam, menjaga aurat dan berpakaian dengan sopan adalah sangat penting untuk melindungi maruah dan kehormatan diri. Dan inilah yang menjadi fokus kajian ini, iaitu untuk mengkaji bagaimana tabaruj dalam berpakaian memberi cabaran kepada prinsip maruah dan keimanan wanita muslimah. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan apa itu tabaruj dalam konteks berpakaian menurut perspektif Islam, menganalisis bagaimana gaya berpakaian yang melampaui batas ini boleh menjejaskan maruah dan keimanan wanita, mengenal pasti faktor-faktor yang mendorong wanita untuk berfashion secara berlebihan atau melampaui batas syarak, dan mencadangkan alternatif berpakaian yang selari dengan nilai-nilai Islam dan lebih sesuai dengan syariat. Kajian ini sangat penting kerana ia dapat memberi kesedaran kepada wanita muslimah tentang batasan dalam berpakaian dan terutamanya di tengah-tengah pengaruh fashion moden yang kadang-kadang mengabaikan nilai-nilai agama. Dan dengan memahami konsep tabaruj dengan lebih mendalam, wanita akan lebih mudah untuk membezakan antara pakaian yang sopan dan yang melampaui batas. Ia juga dapat membantu mereka membuat pilihan fashion yang lebih bijak sambil menjaga maruah diri dan berpegang teguh kepada ajaran agama. Selain itu, kajian ini dapat memberi panduan kepada masyarakat, keluarga ataupun institusi pendidikan untuk membimbing wanita agar berpakaian dengan cara yang lebih selaras dengan syariat. Kecantikan dalaman yang berdasarkan keimanan dan ketakwaan jauh lebih penting daripada sekadar penampilan luar yang bersifat sementara. Fenomena tabaruj dalam berpakaian atau berfashion semakin ketara dalam kalangan wanita Muslim masa kini, terutamanya apabila fashion moden banyak dipengaruhi oleh budaya popular dan media sosial. Pemilihan pakaian yang ketat, jarang dan menarik perhatian sering dianggap sebagai ekspresi diri atau gaya hidup. Namun, hakikatnya ia bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dan penjagaan aurat yang dituntut dalam Islam. Keadaan ini bukan sahaja mencabar nilai maruah wanita Muslim, malah turut menghakis keimanan apabila sempadan agama dalam berfashion diabaikan. Oleh itu, isu tabaruj dalam konteks berpakaian atau berfashion perlu teliti secara mendalam bagi memahami punca, kesan serta pendekatan Islam dalam menanganinya. Antara objektif kajian kami adalah untuk menjelaskan konsep tabaruj dalam konteks berpakaian atau berfashion menurut perspektif Islam. Kedua adalah untuk menganalisis bagaimana gaya berpakaian yang berunsurkan tabaruj boleh menjejaskan maruah dan keimanan wanita Muslim. Ketiga adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mendorong wanita Muslim untuk berfashion secara berlebihan atau melampaui batas syarak. Dan akhir sekali, keempat, mencadangkan pendekatan dan alternatif berfashion yang patuh syariah, sederhana dan sesuai dengan imej keislaman.
apa pandangan awak tentang trend fashion wanita muslimah sekarang yang banyak tarik perhatian lelaki? Secara umum, apa yang saya tengok, mostly sekarang masyarakat sekarang lebih pentingkan gaya daripada syariat menutup aurat. Kadang-kadang memang diorang dah tutup aurat, baik still diorang macam still menonjolkan bentuk badan diorang. And saya rasa benda tu dah tergolong dalam perspektif tabarruj. Kalau macam pendapat awak yang kedua pula, untuk faktor utama diorang berpakaian macam tu secara tabarruj macam mana? Pada pandangan saya, terdapat beberapa faktor yang termasuknya ialah mungkin pengaruh daripada media sosial macam TikTok, Instagram, ataupun boleh jadi mungkin kurang pendidikan agama dan juga lebih ingin menunjukkan diri daripada segi gaya berfashion. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Kami telah membuat beberapa temu juga bersama beberapa orang responden tentang isu ini. Jadi, soalan pertama yang kami bertanyakan adalah apakah pandangan mereka tentang trend fashion wanita muslimah masa kini yang semakin menonjol dan menarik perhatian masyarakat. Responden pertama ini menjawab yang mereka dapat lihat secara umumnya wanita muslimah sekarang lebih mementingkan gaya daripada syariat. Walaupun berpakaian menutup aurat, tetapi bentuk badan mereka masih jelas kelihatan. Jadi ini ada yang termasuk dalam tabarruj dan perlu diberikan perhatian. Soalan kedua pula, kami bertanyakan tentang apakah pendapat mereka tentang faktor utama yang menyebabkan wanita muslim berfashion secara tabarruj. Jadi pihak responden menjawab banyak faktornya, antaranya pengaruh media sosial seperti Instagram, TikTok dan Twitter. Selain itu, kurangnya pendidikan agama daripada kedua ibu bapa mereka juga, dan rasa ingin tampil untuk menarik perhatian juga antara salah satu punca mengapa mereka sebagai wanita muslim berfashion secara tabarruj. Terima kasih. Adakah awak bersetuju bahawa cara berpakaian ni mencerminkan keimanan dan maruah seorang wanita muslim? Kenapa? Ya, bagi saya benda tu adalah betul. Sebab kita ni sebagai umat Islam, terutamanya perempuan, di mana pakaian kita ni mencerminkan diri kita. Apa yang kita pakai, itulah apa yang orang bayangkan berkenaan personaliti diri kita. Seterusnya, pada pendapat awak, apa pula kesan negatif kepada masyarakat kalau tabarruj dalam berpakaian ni terus berleluasa? Pada pandangan saya, tabarruj ni merupakan amalan negatif yang perlu dielakkan oleh setiap umat Islam, di mana ia akan menjatuhkan diri seseorang muslim, terutama dari segi pakaian. Ianya melambangkan bagaimana kita ni menggunakan agama sebagai amalan dalam hidup kita. Terima kasih. Sama. Saya akan membentangkan dapatan kajian berdasarkan temu bual yang kami jalankan, iaitu isu tabarruj dalam berpakaian atau berfashion. Fokus pembentangan saya adalah kepada soalan yang ketiga dan juga soalan yang keempat. Jadi berdasarkan temu bual yang kami jalankan, majoriti responden menyatakan persetujuan bahawa cara berpakaian memang mencerminkan keimanan dan maruah seorang wanita muslim. Mereka berpendapat bahawa pakaian bukan sekadar keperluan fizikal tetapi juga merupakan lambang identiti, nilai diri dan kepatuhan kepada ajaran agama. Pendirian ini telah menunjukkan bahawa penampilan luaran bukanlah perkara yang harus dipandang remeh. Sebaliknya, sangat berkait rapat dengan nilai dalaman seseorang, termasuk rasa malu, hormat terhadap diri sendiri dan juga kepada masyarakat. Seterusnya, responden juga turut menyuarakan kebimbangan terhadap kesan jangka panjang budaya tabarruj yang semakin normal dalam kalangan masyarakat. Antara kesan utama yang turut disebut termasuklah kemerosotan nilai sopan santun, hilangnya rasa malu serta peningkatan masalah sosial. Selain itu, terdapat juga kebimbangan bahawa ia boleh memberi kesan kepada institusi keluarga dan mengundang gangguan sosial di tempat awam. Hal ini telah menunjukkan bahawa tabarruj bukan hanya isu individu tetapi turut membawa implikasi kepada keharmonian masyarakat secara keseluruhan.
Oleh itu, sebagai rumusan, kita dapat lihat bahawa tabaruj dalam berpakaian bukanlah sekadar soal pilihan fashion, tetapi ia memberi kesan yang mendalam terhadap maruah dan keimanan wanita, serta nilai masyarakat secara amnya. Oleh itu, usaha untuk menangani budaya ini perlu bermula daripada kesedaran individu, sokongan keluarga dan peranan pendidikan serta dakwah dalam mempromosikan kesederhanaan berpakaian yang selari dengan syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nama awak. Boleh tak saya nak tanya satu soalan berkenaan topik tabaruj dalam wanita? Okey, soalan saya ialah bagaimana masyarakat boleh membantu wanita muslimah untuk kekal bergaya tetapi masih patuh syariah? Pada pendapat saya, masyarakat boleh bantu dari segi kesedaran, dari segi pendidikan. Kita juga boleh banyakkan jenama muslimah yang mematuhi syariat Islam. Lepas tu, peranan daripada ibu bapa dan sekolah juga penting. Faham, baik. Itu saja untuk saya. Terima kasih. Cadangan daripada responden menunjukkan bahawa masyarakat memainkan peranan yang penting dalam membantu wanita muslimah kekal bergaya tanpa mengabaikan tuntutan syariah. Antara cadangan yang dikemukakan termasuklah memperkasakan pendidikan dan kesedaran tentang kepentingan menutup aurat melalui institusi pendidikan, keluarga dan pihak berautoriti seperti institusi agama. Selain itu, responden mencadangkan agar lebih banyak jenama fashion muslimah yang patuh syariah diperkenalkan dan dipromosikan bagi menawarkan pilihan bergaya yang sesuai dengan nilai Islam. Kesedaran ini juga boleh dipupuk melalui kempen, media sosial dan program komuniti yang menekankan konsep kesederhanaan dan maruah dalam berfashion.